Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-puan, sekarang saya berada di Menara Public Gold di Jalan Tun Razak. Jadi tuan-puan, saya nak share kepada tuan-puan ilmu asas dalam kita buat simpanan emas. Antara yang orang selalu tanya adalah bila waktu terbaik untuk kita mulakan simpanan emas. Bila waktu terbaik untuk kita mulakan simpanan emas. Jadi tuan-puan, apa yang diberitahu oleh pakar kewangan, mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, waktu terbaik untuk kita beli emas adalah waktu kita ada duit. Waktu kita ada duit. Jadi sebab itulah kalau kita buat simpanan tuan-puan, kita perlu simpan waktu kita terima gaji. Hari kita terima gaji tu. Contoh tuan-puan terima gaji 20 hari bulan. 20 hari bulan tu juga buat simpanan. Terima gaji 25 hari bulan. 25 hari bulan tu juga buat simpanan terus dalam bentuk emas tuan-puan. Berapa banyak nak simpan? Simpan 10% ataupun 15% daripada gaji tuan-puan. Kalau tuan-puan bujang lagi, boleh upgrade kepada 30% hingga 50% simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas tuan-puan. Itu adalah waktu yang paling baik sekali untuk kita mulakan simpanan emas. Maksudnya terima sahaja gaji, simpan dahulu, belanja kemudian. Kalau tuan-puan ikut tips ini, insya-Allah simpanan tuan-puan akan bertambah dengan lebih banyak. Jadi simpan tu jangan simpan dalam bentuk duit. Simpan dalam bentuk emas macam ni di dalam akaun Gap Public Gold. Boleh bermula serendah 100, simpan sikit-sikit, nanti tuan-puan akan dapat emas macam ni tuan-puan. Emas macam ni. Nampak tak? Item 250 gram sekilo tuan-puan. Maksudnya kita simpan sikit-sikit lah. Simpan sikit-sikit ikut bajet kita. Cukup sahaja berat yang kita nak, maka kita boleh keluarkan fizikal. Ni item kecil-kecil. Dalam bentuk dinar, ini dalam bentuk 5 gram, ini item 10 gram. Ni pun boleh keluarkan fizikal juga. Jadi insya-Allah tuan-puan, beli emas dapat emas fizikal hanya di Public Gold. Nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk post video saya ataupun tuan-puan boleh WhatsApp saya pada nombor 0199404994. Saya akan bantu sebaik insya-Allah.